Gini, cara yang terbaik nak beli rumah, nak mengelakkan daripada riba. Kereta ke, faham? Mesti rumah tu ada tuang punya. Nampak tak? Kita nak beli rumah bukan beli dengan bank. Cara riba ni gini, kita nak beli rumah daripada orang ni, tak ada duit. Orang ni tak mau bayar bulan-bulan gitu. Dia nak cash. Maka kita pinjam dengan bank. Faham? Bank bayar ke dia cash. Kita bayar bulan-bulan, ada interest. Sini riba. Caranya ambil tuang punya rumah, bawa pergi ke bank. Faham? Nampak lagi? Dan akad di situ. Kata tuang rumah, saya jual rumah ini kepada awak. Pihak pegawai bank kata saya beli dengan harga RM100,000. Kemudian kita yang hadir bersama pula. Bank kata saya jual rumah ini kepada awak secara ansuran. Harganya RM140,000. Bayar RM1,000 sebulan. Halal pada syarak. Jadi kita buat pinjaman tak? Tak ada. Kita beli bayar sikit-sikit. Faham lagi? Dah tu RM140,000. Riba tak? Tak. Dia beli RM100, jual RM140. Bukan riba. Yang riba ni kita pinjam ke bank. Pinjam RM100, bayar RM140. Faham tak? Itu cara terbaik. Baik bidamin ajib. Jadi hak persen tu, kata ulama, jikalau duti perkhidmatan, duti perkhidmatan ni yang banyak dalam skim Islami, setengahnya haram. Sebab apa? Masih menekan pembeli, tetapi pihak yang membeli sudah tidak berdosa. Faham lagi? Pihak bank sudah berdosa. Walaupun nama Islami, tapi masih lagi orang yang membeli menanggung beban berat. Kena bayar banyak dah pula. Tak. Cuma tidak ada riba di situ, tetapi haram di sebelah pihak saja yang menjual rumah. Faham lagi? Nak beli kereta, panggil tuan kereta, pergi ke bank. Aku jual kamu kereta ni RM100,000. Lepas jual, kita pakat dah dengan bank nak beli berapa? RM140. Aku beli bank kereta ni daripada mung RM140. Faham lagi? Tidak ada riba. Boleh gitu.